Hai korang, dah sedia nak ubah cara belajar yang agak bosan tu? Jom kita tengok cara paling padu untuk kuasai apa-apa subjek sekalipun. Peta Minda. Korang mesti pernah rasa kan, bila kena hadap nota sejarah atau sains yang tebal-tebal tu, rasa macam nak putus asa je. Baca banyak kali pun, info macam tak lekat kat kepala. Stres kan? Tapi jangan risau, inilah dia penyelamat kita, Peta Minda. Ini bukan conteng-conteng kosong tau. Ia sebenarnya satu teknik genius yang kaitkan semua maklumat penting guna kata kunci, warna dan juga simbol-simbol yang simple. Otak kita memang suka sangat cara belajar yang kreatif macam ni. Okey, jom kita start dengan cabaran yang pertama. Kita panggil dia Peta Minda Buta. Anggap je ni macam satu misi solo untuk uji power ingatan korang. Cara dia senang je. Pertama, ambil masa dalam 5 minit, lukis peta minda macam biasa sambil tengok buku. Lepas tu, part paling mencabar. Tutup buku dan sorokkan peta minda asal tu. Sekarang, cuba lukis balik peta minda yang sama guna ingatan 100%. Boleh ke tak boleh? Nampak tak beza dekat situ? Bila buat macam ni, kita dah tak jadi macam robot yang asyik menyalin fakta je. Sebaliknya, kita tengah paksa otak kita untuk aktif berfikir, gali balik maklumat dan fahamkan konsep tu betul-betul. Barulah ilmu tu lekat. Okey, seterusnya, kalau korang rasa belajar sorang-sorang ni tak best, jom cuba cabaran kedua, peta minda berantai. Yang ni confirm lagi shock sebab kita boleh buat ramai-ramai dengan kawan. Bayangkan, ia macam larian berganti-ganti, tapi versi melukis. Orang pertama mulakan dengan tajuk besar dan cabang utama. Lepas tu, kawan sebelah dia sambung pula cabang tu dengan idea-idea baru. Orang ketiga tambah gambar atau simbol yang best. Dan orang terakhir letak kata kunci penting. Kan best, semua orang menyumbang. Hasilnya, satu peta minda yang super lengkap sebab ia gabungan idea daripada semua kepala. Cuba bayangkan, nota sejarah atau sains jadi macam ni. Memang mantap. Bukan je belajar jadi lagi mudah faham, kerja kumpulan pun automatik jadi lagi happening. So, persoalannya sekarang, korang nak terus jadi mesin penyalin nota yang bosan tu? Ataupun korang dah ready nak mula berfikir macam seorang genius? Pilihan tu ada pada tangan korang sendiri.